Bantuan sumbangan asas Rahmah Sara disifatkan sebagai langkah tepat dalam membantu meringankan beban kos sara hidup yang semakin meningkat. Pembayaran pada awal tahun juga lebih bermakna bagi menampung keperluan harian dan perbelanjaan awal persekolahan. Bersyukur dengan bantuan itu, seorang penjawat awam, Siti Faridah Ajik berkata, bantuan digunakan sebaiknya untuk membantu kewangan keluarga. Alhamdulillah, terima kasih PMS kerana masih meneruskan bantuan SARA tanpa mengira latar belakang, dan kami sebagai penjawat awam bersyukur kerana bantuan ini telah dimasukkan seterusnya meringankan beban untuk membeli keperluan barang dapur lah. Seperti semua sedia maklum, minggu lepas pun anak-anak sudah kembali ke sekolah. So dengan adanya bantuan SARA ini betul-betul meringankan beban kami lah sebagai penjawat awam. Terima kasih PMX. Sementara itu, seorang penjual burger, Muhammad Arifin Hassan berkata, bantuan tersebut dimanfaatkan untuk kelangsungan perniagaan kecilnya. Dan bagi Johannes Duat Uteh, penerima SARA bujang pula, bantuan tersebut wajar diteruskan untuk membantu golongan sasar. Alhamdulillah, sebagai orang yang menerima bantuan SARA tu, alhamdulillah kami dapat banyak manfaat lah, walaupun jumlahnya kata orang RM100, tapi ianya boleh membantu kami sedikit-sedikit untuk membeli keperluan macam tisu nak kicap-kicap pindah pakai nambah lah barang kami untuk berdagang tu, untuk berjual burger apa semua. Terima kasih lah untuk kerajaan yang telah memberi bantuan SARA. Terima kasih lah kepada Perdana Menteri kita kerana telah pun tahun ini telah memberikan bantuan SARA kepada seluruh rakyat Malaysia. Jadi bantuan SARA ini khusus kepada semua rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas memang sepatutnya dinikmatilah oleh seluruh rakyat Malaysia untuk penggunaan, untuk memudahkan mereka menggunakan SARA ini untuk keperluan harian lah, untuk membeli barang-barangan keperluan harian. Jadi sangat membantulah SARA ini. Kerajaan melalui pelaksanaan SARA terus komited memastikan kebajikan rakyat terbela, khususnya golongan berpendapatan rendah dan sederhana, selaras dengan agenda kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.